Seterusnya dipersilakan anugerah terbaik 4 tahun Muhammad Diaul Furqan bin Abdul Fattah. Seterusnya dipersilakan anugerah terbaik 5 tahun Arman bin Abdul Basir. Anugerah murid penyanyi dipersilakan Alia Akmal Samara binti Anas Ahmad. Wah, dia pun penyanyi tau. Apa tak tahu? Seterusnya dipersilakan anugerah keterampilan terbaik Aulia Sayyidah binti Muhammad Syahir. Inilah sopan santun anak Melayu. Siapa binatang Melayu tak menawan. Ini dijadikan. Seterusnya anugerah berkeyakinan tinggi Hana Khadijah binti Muhammad Hanif. Okey, pakai lupa dah, lupa. Okey, silakan. Satu lagi gambar, okey. Seterusnya anugerah penglibatan aktif dipersilakan Afiyah Medina binti Abdul Malik. Terima kasih. Dan seterusnya dipersilakan anugerah kreatif melukis dan mewarna dipersilakan Nur Medina Fakihah binti Muhammad Saiful. Gila Medina tak tahu? Tunggu Ustaz. Dia kreatif kan. Waktu-waktu ini Medina. Itu dia. Untuk keluarga ini anak kedua mereka berada di tadika dan anak sulung pun pernah berada bersama kami sekarang dah belajar 5 ayaras. Dah jadi 5 kan? Di PDK. Dia jauh beza 2 balik ni. Seterusnya anugerah kecemerlangan akademik kami persilakan Muhammad Uwais bin Muhammad Arif. Kami sebagai guru ni rasa macam puas lah kalau ada anak tadika tu kami dapat bimbing dari 3 tahun sampai habis, sampai umur 6 tahun. Sebenarnya memang momen tak sangat-sangat tu sebab kalau 3 tahun dia banyak fokus dia tak boleh mula lagi. Bab belajar, bab menulis tu memang kurang lah, tetapi bab emosi tu kami uruskan dulu, ada berkawan dulu dan nampaklah di hujung tu
Dikata yang kami pun tak jangka. Dulu 3 tahun mereka tak macam tu. Tapi bila main orang rasa kuat dalam diri ni. Pasal itu kot fitrah guru sebenarnya. Memang kalau bab mengajar ni tak ada perkara yang seronok mereka tengok hasil kemudian murid tu. Dan seterusnya ada seorang lagi anugerah kecemerlangan akademik. Kami persilakan Muhammad Amar bin Muhammad Firdaus. Seterusnya dipersilakan anugerah peningkatan prestasi Muhammad Syakil Andra bin Saiful Adli. Seterusnya anugerah murid berpotensi dipersilakan Muhammad Adrisyah bin Suhairul Naim. Dan seorang lagi anugerah murid berpotensi dipersilakan Muhammad Muaz bin Muhammad Omar. Seterusnya anugerah penulisan cantik. Bukan murid 6 tahun, tetapi murid 5 tahun. Tulisannya cantik, menewaskan murid-murid 6 tahun. Dipersilakan Irsa Farisha binti Muhammad Abi. Dan yang terakhir bagi anugerah kecemerlangan sahsiah dipersilakan Nur Khaira Safia binti Muhammad Faris. Terima kasih diucapkan kepada Puan Halifah Zakaria.